Legenda sekarang tak jual dah, tapi dia ada pengganti dia, Yamaha EZ115. Tapi apa yang baru dalam motor ni? Dari segi design, motor ni menggunakan design klasik, sama je macam Legenda, cuma kau boleh nampak lampu depan dia dah disatukan dan dia ada visor cap sekali. Dulu tak ada kat Legenda. Tapi Legenda sebelum ni dia pakai glossy tau. Sekarang untuk EZ dia pakai dua-dua. Bahagian depan menggunakan texture matte dan belakang menggunakan glossy. Dari segi engine, motor ni menggunakan 114cc, mampu menghasilkan 9.9 horsepower dan 9.9 Nm of torque. Lajulah. Tapi motor ni siap guna fuel injection tau, Euro 4. Jadi orang kata jimat minyak lah berbanding Legenda sebelum ni. Dari segi meter, motor ni menggunakan meter jenis klasik analog. Lagipun motor ni motor bajet. Jadi inilah paparan dia. Lepas tu, motor ni dia ada eco mode tau. Kalau korang bawa low RPM, eco mode ni akan activate. Tapi kalau korang bawa high RPM, dia punya eco mode tu dekat off. Jadi orang kata kalau buat slow ni memang lagi jimat lah minyak korang. Untuk sistem brake pula, sama je macam Legenda motor ni. Depan menggunakan brake disc dan belakang menggunakan drum. Sama je. Dari segi kebesaran tangki pula, motor ni menggunakan 3.9 liter. Kecil sikit banding Legenda, tapi motor ni jimat minyak. Tapi apa yang aku suka tentang EZ ni, dia ada compartment seat tau. Dulu masa Legenda tak ada tau. Tapi yang ni dia dah ada. Dalam juga kau boleh letak beg, dompet, baju hujan, semua ni boleh letak. Kecuali helmet tak boleh lah. Jadi inilah perubahan yang ada pada EZ ni berbanding Legenda. Tapi orang kata motor ni cuma rebrand je lah. Tapi motor ni bagi aku bagus jugalah sebab dia bajet. Memang sesuai untuk budak-budak student. Jadi kalau kau minat, isi phone dia bagi sekarang, okey?